Tahukah anda, kehidupan harian orang Jepun sangat berdisiplin sehingga kereta api yang lewat beberapa minit pun boleh dianggap masalah besar. Di Jepun, budaya tepat masa sangat penting. Kereta api dan tren biasanya datang mengikut jadual hampir tepat setiap hari. Ramai orang Jepun bekerja berjam-jam setiap hari dan tidak pelik melihat mereka tidur sebentar di dalam tren ketika pulang dari kerja. Di bandar-bandar Jepun, mesin layan diri boleh ditemui hampir di setiap sudut jalan. Daripada minuman panas, aiskrim hingga makanan ringan. Walaupun negara sangat maju, ramai penduduk Jepun lebih suka menggunakan pengangkutan awam seperti tren dan bas berbanding kereta. Budaya kebersihan juga sangat kuat. Di sekolah Jepun, pelajar sendiri akan membersihkan kelas dan kawasan sekolah setiap hari. Orang Jepun juga sangat menghormati orang lain. Contohnya, mereka sering beratur dengan tertib dan jarang membuat bising di tempat awam. Gabungan disiplin, kebersihan dan rasa hormat inilah yang membentuk kehidupan harian masyarakat Jepun hari ini. Kalau anda suka fakta ringkas macam ni, boleh follow untuk lebih banyak ilmu. Negara mana lagi yang anda nak saya ceritakan fakta menarik? Cuba tulis di ruangan komen.